Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita telah masuk sepertiga akhir Ramadan. Sepertiga akhir. Betul Sepertiga akhir Ramadan. Malam 20 kan? Sebab tengok macam pelik. Bukan sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir Ramadan. Yang mana di dalam hadis begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi SAW bersungguh pada 10 malam yang terakhir Ramadan ini. Ya? Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah untuk kita berbicara serba sedikit berkaitan dengan 2 ayat daripada pangkal suratul Hajj. Kita nak tadabbur sikit. 2 ayat daripada suratul Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma 'arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Yang bermaksud, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Ittaqu rabbakum. Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini dengan memanggil sekalian manusia. Ya ayyuhan nas. Surah ini dinamakan suratul Hajj kerana di dalamnya terdapat seruan untuk manusia mengerjakan haji. Tetapi di pangkal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kepentingan takwa dan kenapa perlu bertakwa. Para ulama tafsir berbahas, suratul Hajj ini adakah ia turun sebelum hijrah ataupun selepas hijrah? Sesiapa yang membaca kitab-kitab tafsir, dia akan dapati terdapatnya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan ia surah Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan ia Madaniyah. Ada juga yang mengatakan sebahagian daripada ayatnya Makki, sebahagian daripada ayatnya Madani. Madaniyah, bukan Madani yang lagu Siti Nurhaliza nyanyi tu. Allah Subhanahu wa taala panggil sekalian manusia, ya ayyuhan nas. Bahkan sebahagian ulama tafsir dia mengatakan bila Allah taala panggil sekalian manusia ni termasuk sekali semua yang mukallaf, termasuk jin sekali. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Takutlah kamu kepada Tuhan. Diikat perkataan takwa itu dengan Rabb. Kenapa kena takut? Kerana Tuhan inilah yang menciptakan. Tuhan inilah yang berkuasa. Tuhan ni yang tidak ada sekutu baginya. Pesanan takwa adalah satu pesanan yang berulang-ulang kepada orang-orang mukmin. Kita salat Jumaat pun, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan pesanan takwa ini sebagai rukun untuk khutbah. Kan? Sebab tu setiap kali Jumaat kita dengar khatib akan baca ittaqullah haqqa tuqatih, kan?
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bahkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkirah, memberikan mau'izah selepas daripada salat. Nabi pernah satu hari salat bersama dengan para sahabat. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap para sahabat. Summa aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan. Nabi berpaling memandang para sahabat yang bersalat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan peringatan balighatan. Nabi memberikan peringatan yang begitu deep. Zarafat minhal uyun. Yang mana peringatan itu boleh menjadikan mata menangis. Wa wajilat minhal qulub. Jiwa-jiwa boleh menggeletar ketakutan. Sehingga para sahabat yang mendengar dia kata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'." Ya Rasulullah, peringatan yang kau beri ini seolah-olah peringatan orang yang nak meninggalkan kami. Peringatan orang yang nak pergi jauh. Fa'ausina. Ya Rasulullah, berikanlah kami wasiat. Maka Nabi SAW pun, Nabi bagi satu pesanan yang panjang, tapi Nabi mulakan pesanan, usikum bitaqwallah. Aku memberi pesanan kepada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-ihtiras anil makruh. Takwa itu ialah menjaga diri daripada terkena sesuatu yang dibenci. Maka Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat ni memanggil sekalian manusia yang mampu untuk memahami khitab, yang mampu untuk memahami bahasa, yang mampu untuk menggunakan akal fikiran dia. Allah Ta'ala kata, ittaqu rabbakum. Takutlah kamu pada Tuhanmu. Sebab apa kena takut? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kerana goncangan yang akan berlaku pada hari kiamat itu, kerana gegaran yang akan berlaku pada hari kiamat itu, ialah sesuatu yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala ini di antara al-asmaul husna untuk Allah ialah al-azim. Kan kalau kita istighfar pun astaghfirullahal azim. Aku beristighfar kepada Allah yang Maha Agung. Apabila yang Maha Agung menetapkan sesuatu itu agung, sesuatu itu dahsyat, maka ia adalah satu perkara yang mesti kita renungi. Goncangan Allah Ta'ala kata akan berlaku. Cuma para ulama tafsir berbahas. Al-Imamul Qurtubi berbahas. Al-Imam Ibnu Kathir berbahas. Al-Imam Ash-Shawkani dalam kitab di Fathul Qadir berbahas. Bila yang berlakunya goncangan ini? Adakah goncangan ini berlaku sebelum daripada kiamat, yang bersambung dengan kiamat, ataupun ia berlaku selepas daripada kehancuran dunia? Ada perbahasan di sana. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Kathir, dalam tafsir Fathul Qadir, dalam tafsir Al-Imamul Qurtubi, ada dinukilkan perkataan-perkataan ulama, perkataan-perkataan salaf, nukilan-nukilan daripada salaf. Ada yang mengatakan ia sebelum, ada yang mengatakan dia sewaktu kiamat berlaku, ada yang kata selepas daripada dibangunkan manusia. Masing-masing mempunyai hujah yang tersendiri. Cuma yang penting, kiamat itu akan berlaku. Dan apabila kiamat itu berlaku, akan berlakunya satu goncangan. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang goncangan ini. Allah Ta'ala kata apa? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari goncangan itu berlaku, kamu melihat goncangan itu akan menjadikan tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Goncangan yang akan menjadikan perempuan yang menyusukan anak akan terlupa susuannya.
Allah Azza wa Jalla meletakkan perkataan murdi'ah. Ini pun ada perbahasan. Kenapa tak dipanggil murdi'? Kenapa dipanggil murdi'ah? Dia sebab letak murdi' pun dia merujuk kepada perempuan, murdi'ah pun merujuk kepada perempuan. Kerana yang menyusukan anak ni perempuan saja. Orang lelaki dia tak susukan anak. Dia cuma buat susu lembu. Ya? Al-Imam Fakhr Razi dalam kitab di Mafatihul Ghaib, dia kata perkataan murdi'ah ni merujuk kepada perempuan yang sedang menyusukan anak dia. Manakala perkataan murdi' ia merujuk kepada perempuan yang boleh menyusukan anak. Ada beza di antara murdi'ah dengan murdi'. Murdi' perempuan yang boleh susukan anak, walaupun pada ketika itu dia tak susukan anak lagi. Tapi kalau murdi'ah, perempuan yang sedang menyusukan anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tarawnaha tazhal az-zuhul." Ada sebagian ulama tafsir kata zuhul dengan makna tushghal, tashtaghil. Pada ketika berlakunya goncangan itu, perempuan yang sedang menyusukan anak terasa terkejut, terasa takut, sehingga dia disibukkan dengan ketakutan itu, sehingga dia tak peduli dah pasal anak yang dia sedang susukan itu. Ada juga yang kata tazhal, ketakutan itu menyebabkan dia lupa. Dia lupa tentang anak yang disusukan, ataupun dia lupa dia sedang menyusukan anak dia. Begitu dahsyat goncangan yang berlaku, sehingga ibu yang sedang menyusukan anak boleh terlupa dan disibukkan dengan perasaan takut. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan pada hari tersebut, setiap orang yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Yang mana mengandung dah cukup bulan, terberanak terus. Yang mana yang mengandung tak cukup bulan, keguguran terus. Ini bukan cerita gegaran yang biasa-biasa ni. Ini gegaran yang sangat dahsyat. Wa taran nasa sukara. Kamu melihat manusia berada dalam keadaan yang mabuk. Mabuk disebabkan oleh kerana mungkin terlalu takut dengan situasi yang dia tak pernah alami. Ataupun mungkin kerana gegaran terlalu kuat sampai manusia hilang imbangan. Jadi pening. Macam mabuk tu macam mabuk minum arak. Wa mahum bisukara. Tapi mereka sebenarnya tak mabuk pun. Bukan kerana mereka minum arak pun. Tetapi kerana azab Allah yang sangat dahsyat. Allah memberikan gambaran ini. Gambaran akan berlakunya satu goncangan sehingga perempuan yang kita tahu, orang perempuan ni, isteri-isteri ni, kalau anak menangis malam, siapa bangun dulu? Suami ke isteri? Kalau tuan-tuan kata suami bangun dulu, tuan-tuan suami misali. Tapi kebanyakannya kita ni menyesali. Isteri bangun dulu. Maka gambaran ni, seorang perempuan yang sayang dekat anak dia, yang sayang dekat budak yang dia susukan tu. Sebab Allah Ta'ala menjadikan dunia ni berjalan sangat ajaib. Orang perempuan dia melahirkan anak dalam keadaan yang sakit. Sangat sakit. Kan, suami-suami yang pernah masuk dekat labor room dia tahulah. Saya pun pernah masuk, ada pengalaman juga. Saya pun nak pingsan duduk dalam tu. Sampai kena marah dengan doktor. Ya pergi keluar. Nak pingsan kat sini pula.
Kan? Tapi saya tak pensan lah. Hero tak boleh pensan. Saya minta kursi je, saya nak duduk. Kan? Sakit yang teramat. Tapi bila keluar je baby tu, dia sayang baby tu. Sebab sedangkan baby tu lah yang buatkan dia sakit. Lepas tu, lepas 2 tahun, dia tengok anak orang lain, dia pun nak mengandung lagi. Betul? Orang lelaki, kalau benda tu sakit, dia tak nak ulang dah. Ini sifat perempuan. Tapi gegaran yang akan berlaku tu menyebabkan dia lupa. Lupa terus. Yang mengandung boleh keguguran. Ini hari kiamat. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kat kita, yang mana ia akan berlaku, pasti akan berlaku. Supaya untuk kita buat apa? Supaya kita bertakwa. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Ittaqu rabbakum. Allah cerita tentang keadaan hari kiamat. Penceritaan tentang kiamat ni berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita pada kita tentang kisah syurga. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita pada kita tentang kisah neraka. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang bagaimana manusia itu dibangkitkan. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita dialog di dalam neraka. Supaya kita beringat. Dan di antara hikmahnya, hari kiamat ini menjadikan setiap daripada kita ni behave. Jaga diri. Kawal diri. Kalau tak ada kiamat, tuan-tuan, kalau keimanan kepada akhirat tu tak ada, manusia tidak ada panduan dan manusia tidak ada sesuatu yang menakutkan dia. Dia boleh buat apa saja pada orang lain. Kalau keimanan kepada akhirat itu tidak ada ataupun tak kuat, manusia yang berkuasa akan menggunakan segala kuasa yang dia ada untuk menjahanamkan orang lain. Hari ini kita tengok bagaimana kuasa barat, bagaimana kuasa Israel bantai orang-orang Islam yang berada di Palestin. Hari ini dekat Iran. Semua itu adalah kerana mereka merasakan mereka tak akan kena di hari akhirat. Tapi orang Islam yang ada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kita nak buat apa pun kita fikir akhirat tu masih ada. Dan ia memberikan satu harapan kepada orang mukmin. Akhirat itu selain daripada menjadikan kita ni terkawal dari sudut tindakan, nak buat zalim kat orang takut, nak buat penaya kat orang takut akan dibalas, dia juga akan memberikan harapan kepada orang yang dizalimi. Kalau dia tak mampu untuk lawan balik, kalau dia tak mampu untuk bela diri dia di dunia ini, akan ada satu hari dia akan dihadapkan di hadapan Allah dengan orang yang menzalimi dia. Ada riwayat dalam hadis menyebutkan orang yang dibunuh akan bawa pembunuh dia di hadapan Allah untuk Allah Ta'ala adili di antara mereka berdua. Hari akhirat ialah hari di mana Allah Azza wa Jalla menunjukkan keadilan. Tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, riwayat Tirmizi, Allah Ta'ala kata kepada satu orang yang dosanya begitu banyak, catatan dosanya 99 buah kitab. Setiap kitab luasnya sejauh mata memandang. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap daripada kitab catatan dosanya luasnya seperti seluas mata memandang. Ada 99 buah. Allah Ta'ala kata pada dia, uhdur waznak, bawa timbangan kamu. Banyak dosa dia buat. Sampai dia kata pada Tuhan, Ya Rab, ma hadhil bitaqat ma'a hadhihi sijillat. Wahai Tuhan, aku cuma ada amalan baik yang sikit aja ni, bitaqah, kad kecil je. Macam mana nak timbang dengan kitab yang besar-besar ni? Apa Tuhan kata? Fa innaka la tuzlam. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Pada hari ini tidak ada sebarang kezaliman yang akan kena pada kamu.
Pada hari tersebut juga Allah Azza wa Jalla membuka ruang kepada semua untuk berhujah, untuk membela diri. Sebab tu Tuhan tanya dia, atunkiru min hadha syai'a azalamaka katabatil hafizun? Nak bantah apa-apa tak daripada catatan ni? Adakah malaikat yang menulis catatan ini berlaku zalim pada kamu? Dia boleh jawab. Kalau tak puas hati, jawab. Tak ada ruang masa. Boleh jawab. Boleh berhujah. Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan keadilan. Tapi dia jawab, la ya Rab. Tidak ada wahai Tuhan. Sebab itu didatangkan setiap amalan. Ditunjukkan kepada kita amalan. Ditimbang. Sebenarnya timbang tu bukan untuk Tuhan pun. Tak payah timbang pun Tuhan tahu dah. Sebelum kita lahir, malaikat dah disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk tulis kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Ditimbang itu untuk menunjukkan keadilan. Maka hari kiamat, selain daripada memberikan, menjadikan manusia baik apabila beriman pada hari akhirat, dia menjadikan manusia itu berharapan. Orang-orang Islam ni ada harapan. Kena zalim macam mana pun dia sabar. Sebab tu kita tengok orang Palestin. Macam mana kena bom pun, mereka bertahan. Sumud. Mereka bertahan. Dan yang ketiga, menunjukkan keadilan. Dan yang keempat, nak menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pada hari tidak ada yang berkuasa melainkan hanyalah Allah. Itulah hari kiamat. Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaannya. Berlaku gegaran sehingga memabukkan manusia. Berlaku kegaran sehingga tabiat wanita yang sayang pada anaknya akan lupa pada anaknya. Berlaku gegaran sehingga kandungan yang dikandung tiba-tiba menjadi gugur dalam keadaan dia tak sedar. Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Bahkan kalau kita tengok di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Pada hari tersebut kamu akan melihat orang-orang yang jahat itu nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, akan tunduk kepala mereka. Akan tunduk walaupun dalam dunia mereka begitu besar kepala, dalam dunia mereka sombong dengan kekuasaan yang ada. Tapi bila sampai negeri akhirat, mereka akan tunduk. Mereka akan rasa lemah. Mereka akan rasa tak ada siapa lagi yang boleh bantu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul An'am, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya rabbana faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Apabila kamu melihat orang-orang yang jahat itu apabila mereka berada di neraka, mereka kata alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia. Nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang yang beriman. Inilah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat seperti ini supaya kita sentiasa beringat, supaya kita sentiasa behave, dan supaya kita sentiasa ada harapan untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang mukmin walaupun kita diuji dengan ujian yang pelbagai. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada Masjid Alwi. Saya bersama Datuk Mufti pada sini. Saya tak perasan tadi. Jazakumullahu khair atas jemputan. Terima kasih atas kehadiran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.